orang besar berempat Pahang yang diwarisi turun-temurun. Jadi Maharaja Perba Jelai ni dikatakan memerintah di kawasan Ulu Pahang ni lah, kan? Dan menjadikan kawasan Jelai ni menjadi pusat pemerintahannya lah, kan? Dan kita percayalah yang dalam ni semua ada kaitan dengan keturunan Maharaja Perba Jelai. Dipercayai dekat atas bukit ni makamnya, berdasarkan bacaan saya, dikatakan ada 4 makam yang pernah memegang jawatan Maharaja Perba Jelai. Maksudnya ada 4 orang, 4 keturunan lah, 4 keturunan di kawasan inilah, kan? InsyaAllah. Jadi kedudukan kerajaan Jelai ni dia menjadi semakin kukuh setelah Seri Maharaja Perba pertama membeli tanah Hulu Pahang daripada Sultan Abdul Ghafur, Sultan Pahang terakhir dari keturunan Melaka, dengan bayaran berupa emas bernilai tinggi. Disebabkan status ini, baginda sangat dihormati oleh rakyat dan dikenali sebagai Raja Bukit Betung, mencerminkan asal usul dirajanya. Itulah sebersikit sejarah berkenaan Maharaja Perba. Disebut Jelai itu disebabkan kawasan ini ada nama berkaitan Jelai, jadi disebutkan Jelai lah. Kebanyakan yang bacaan saya ditambah Jelai ni supaya kita sedia maklum, mungkin Maharaja Perba ni mungkin banyak yang memegang jawatan itu, mungkin lah. Tapi bila disebut Jelai, jadi dia fokus betul-betul dekat kawasan Bukit Kota ni lah. Dan kawasan ni berdekatan dengan sungai, dekatan dengan Sungai Jelai. Dia dekatan dengan sungai kat sini, kan? Dan di sini pun rupanya ada landasan kereta api juga kat sini rupanya. Memang menjadi salah satu laluan lah nak ke